Hai, nama saya Arik Zafran. Saya daripada kelas BA 111C. Saya Muhammad Syahda Akil bin Syahrir, bekas pelajar BA 111 kelas C. Aku rasa aku boleh ingat satu pengalaman kita dua lah. Kita berdua? Waktu tu bulan puasa 2023. Macam sekarang bulan puasa online, tapi waktu tu kita boleh puasa sama kat sini lah. After sahur kita pergi subuh sama-sama. Dan tu memang seronok lah, macam setiap subuh lah kita sama-sama jemaah kat masjid. Tarawih pun. Ya, tarawih pun. Sahur sama-sama weh. Memang seronok lah waktu bulan puasa 2023 tu. Kalau macam tu aku dengan kau kan. Kalau macam the whole class? The whole class Ini kau pula tanya aku? Saja je. Oh, saja. Kau tanya pula. Itu first trip kita lah. Kita pergi buka puasa lah, bulan puasa juga. Full stop lah. Kita pergi buka puasa ramai-ramai sama-sama. Time tu pun tak rapat sangat. Macam baru nak kenal semua. Pun best lah. First time naik Alza tak tahu handbrake mana. Rupanya kat kaki. Momen best aku pula SEM 2 juga. Tapi kita pergi PD lah. Kita pergi PD sebab itu first time aku merasa macam kita banyak kali gila kumpul untuk bincangkan just PD je kan. Sampai site visit tu. Sampai kena site visit semua. Pergi site visit, pergi PD. Sampai macam takut kena scam semua kan. Lepas tu kita masak sama-sama. Lepas tu makan sama-sama. Borak, anugerah. Tak ingat lah. Tak ingat? Tak ingat. Bagi aku best lah benda tu. Sebab makin lama kita makin sekarang pun dah kurang kan. Kita? Kau nak cerita macam sweet tu. Ya, dia sebab aku yang buat kan. Aku cerita perspektif tu. Sebenarnya bukan, memanglah satu-satu. Tapi awal lagi before class kita dah jumpa lah. Aku tak ingat lah hari ke berapa MDS. Aku duduk sebelah dia ni. Duduk macam, Assalamualaikum. Macam, salam. Nama apa? Syaddad. Syaddad. Aku Arik. Arik. Okay, lepas tu ambil nombor kau. Lepas tu dia ambil nombor aku. Lepas tu dia nak save kan kena WhatsApp dulu kan. Dia WhatsApp aku, Assalamualaikum, single tak? Macam start tu aku mula-mula aku ingat dia one time lah. Macam kejap ni nanti tak lah. Berpunya satu kelas sampai sekarang. Waktu tu sebelah apa tu? Sebelah bilik. Kat jebat. Buka pintu, muka dia. Bukan kat jebat je. Sebelah-sebelah. Kat merah. Macam tu lah. Macam sweet juga lah sebenarnya. Ya, tak ada. Tapi secara halal lah, lelaki-lelaki tak ada moge lah. Aku rasa waktu aku fail mat lah, semua ajak, okey jom pergi makan. Sorry dulu aku tak boleh, aku ada kelas. Aduh, malah bersih sekali. Sakit tu. Waktu kita bulan puasa kan, macam kelas semua online. Tiba-tiba satu kelas repeat mat. Aduh, dengan megat tu. Ya tu, aku datang tak ada effort lah macam. Tak ada semangat siap. Tak ada kawan. Tak ada kawan. Datang kelas senyap, macam bila nak balik ni. Tapi Alhamdulillah, berjaya. Dah convo lah. Pahit aku aku rasa accident lah. Aku accident dengan aku punya tu. Apa? Dengan aku punya kawan perempuan. Kawan perempuan. Aku tak expect langsung boleh accident waktu tu. Aku rasa tu pahit gila sebab aku risau adalah aku bawa anak perempuan orang keluar kan. Tiba-tiba accident pula sebelah kereta remek kan. Kancil. Tapi okey lah, kau okey lah. Alhamdulillah okey lah. Kat sini okey ke tak, kat sana tak tahu okey ke tak. Aku rasa Mandarin lah. Sebab itu first time aku cikgu lecturer yang Cina lah. Macam macam ni rupanya orang Cina ajar Melayu. Aku rasa mad kot sebab aku WhatsApp dia malam-malam pun dia still reply kan. Like dia ajar aku memang faham gila lah. Struggle macam kurang rasa sebab kelas kita macam solid lah waktu diploma. Macam susah gila nak rasa struggle sebab semua orang play the part lah. Kita pun study sama-sama lah. Kita study sama-sama. Seronok agak lah sebenarnya. Struggle tak, tapi rushing banyak banyak last minute lah. Tapi Alhamdulillah. Last minute gila lah. Kau bincang, bayar, site visit, bayar, pergi, balik, lepas tu ada kelas lagi. Aku nak naik tangki tu lah, atas tu merah tu. Tu putih. Kita dah naik, tapi bukan atas. Kau nak naik tangki tu boleh naik, boleh panjat. Tapi faham. tak boleh kan. Kalau boleh diberi peluang, sekarang aku nak. Masalah sekarang tak boleh. Tapi tak boleh. Tapi tu yang illegal lah. Kalau legal, aku rasa aku nak keluar dengan classmate lah. Seberapa banyak mungkin lah. Banyak sebenarnya event kita tak pergi kan.
tak pergi, tak Konsert. buat. Macam tak terlalu bersama saya. Aku patut buat sukan lah. Macam kita ada bersukan dalam kelas, antara kelas, tapi macam kompetitif punya tu lah. Kena macam aktif lagi lah. Moment yang aku tak expect jadi adalah aku jumpa aku punya first love aku kat sini. Alamak. Sumpah waktu tu aku tak try langsung, aku tak terfikir pun nak cari, tapi aku ada dapat lah. So, macam waktu tu aku unexpected gila lah. Waktu bulan puasa lah 2023 tu. 2023 kan? 2023. Macam unbelievable tu, fenomena. Sama lah, aku macam tak expect lah ada perempuan suka aku sebenarnya. Sampai macam perempuan confess tu. Tapi waktu tu 2 orang lah yang reach aku lah. Dan seorang tu macam sampai stalk, tapi aku takut lah. Ada yang belum dapat sambung lagi, InsyaAllah aku percaya yang selagi kau cuba kau akan dapat. Sebab siapa kita nak mempersoalkan rezeki Allah. So selagi kau cuba dan kau nak benda tu, InsyaAllah boleh nanti. Kau kena keep trying lah. InsyaAllah. Sebab rezeki ni di mana-mana kan. Mungkin kita orang rezeki dekat degree ni, InsyaAllah maybe korang rezeki di luar degree kan. Kita tak tahu. So just sabar dan jangan putus asa lah. InsyaAllah faham lah takdir Allah. Okay dah. Thank you.